Jadi kalau kita tengok dalam ni, ditandakan sakit slip disc lah. Doktor dah sahkan lah. L4, L5 ke ataupun? L4, L5, bawah sikit lagi. Okey. C5 ke apa tak. Okay. Bismillahi arkik min kulli syai yuzik min syari kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfika bismillahi arkik. Allahu akbar. Jadi kalau jatuh tu pergilah urut. Jangan biar. Ni gara-gara biarlah ni. Cedera tu bila kita berumur tu, cedera tu dia akan cedera ni. Okey. Okey, cuba tunduk. Okay. Tak ada. Ada lagi? Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berjuang pada normal di tengah malam sunyi, ku dengar panggilan rintihan jiwa yang tersesat dalam kegelapan. Abang Wan datang membawa sinar terang dengan ketahui dan semua rasa takut hilang. Tak gentar, tak pernah goyah. Abang Wan melawan segala mara bahaya. Jin dan sihir bukanlah halangan. Dengan doa suci semua teratasi dengan tenang. Abang Wan paranormal, menolong yang lemah, mengusir segala jin yang nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah takdirkan kita jumpa. Abang ni cakap dulu sama-sama main gym tahun bila tak tahulah, tahun 2004 2005 dulu. Akhirnya jumpa balik. Alhamdulillah. Jadi segala pertemuan jodoh ajal Allah yang menentukanlah. Alhamdulillah. Boleh gantungkan dekat baju. Sekejap. Duduk PD lah. Oh, semban lah. Okey. Jadi kalau kita tengok dalam ni, ditandakan sakit slip disc lah. Doktor dah sahkan lah. L4, L5 ke ataupun? L4, L5, bawah sikit lagi. Okey. C5 ke apa tak. Okey. Lama dah? Lama dah. Okey. Dia kalau kena tu memang berkaren dan tak boleh jalan lah. Tak boleh bangun. Pasal saya pun ada slip disc. Tu saya tahu. Frozen shoulder. Okey. Okey, dari sudut lain ada tak mimpi-mimpi yang pelik? Mimpi ular ke, mimpi baby ke, mimpi jatuh tempat tinggi ke, mimpi rumah lama ke? Tak adalah. Tak adalah, mimpi-mimpi tak adalah. Okey. Dari sudut lain ada lebam-lebam ke, peha betis? Tak ada. Boleh nampak kelibat apa semua? Tak adalah. Maksudnya dari sudut gangguan tak ada apa-apa. Just sleep disc. Apa macam mana pun kita rukyah dulu. Takut slip disc dia ni ada percampuran. Okey. Anak ada dengar bunyi macam benda-benda jatuh kat rumah. Okey. Dia mimpi sikit. Ha. Kita orang sekarang macam mana saya boleh cakap Okey. dulu. Okey. Sekian lah rukiah dulu. Kalau ada gangguan lain. Yalah. Baru ni dah lama. Okey. Bahawa dia jadi Macam tak sebab baru jadi lama je lah. Tapi bila check ni dekat tengkuk kan. dia pada atas ni lah. Okey. Tapi kalau boleh tengok benda lain. Dia kita bila sakit ni dua sumber lah. Yang pertama memang kita kena pergi hospital dulu. Itu yang pertama. Banyak juga makcik kena scam gara-gara takut nak pergi hospital, pergi jumpa perawat je. Memang ada saka lah, ada benda bertinggi lah. Cerita dia. Itu sebab pentingnya kita pergi hospital. Pasal itu yang pertama. Dan barulah kita buat rawatan kampung, rawatan Islam ke apa. Subhanallah. Jadi kalau ikutkan tanda-tanda gangguan tak ada. Cuma abang cakap ada sikit-sikit tanda-tanda lah pada abang. Okey, bila jauh rindu, bila dekat benci lah. Dia pun macam dah tahap lah. Dia beragama pun nak macam tu. Ni biasa, orang sakit ni mesti beremosi.
Tak ada orang yang sakit boleh senyum hari-hari. Cuma bila kita beremosi, kita gagal mengawal emosi, maka jin dan syaitan ambillah manfaat. Dalam Al-Quran Allah nyatakan sihir yang paling tinggi dalam surah Al-Baqarah ayat 102, sihir yang boleh menceraikan seorang suami dengan isteri. Tak kira lah sihir sakit ke, ataupun sihir bisikan ke, ataupun sihir-sihir yang memain kita punya emosi. Jadi jangan kita gagal lah. Pasal pernikahan ni bukan mudah-mudah kita nak bina. Bila dah terbina, bila dia dapat menceraikan kita, maka seronoklah ni, jin-jin setan ni. Kalau boleh bertahan, bertahan. Pasal setiap benda perlukan perbincangan lah. Bincang elok-elok. Subhanallah. Jadi kita cuba ruqyah dulu, kita tengok macam mana, dan baru kita akan repair pinggang tu lah. Kalau orang biasa main gym memang kena slip disc. Ni dia tak main gym pun kena slip disc, pelik lah. Pernah jatuh tempat tinggi lah. Okay. Jadi insyaAllah, kata Nabi SAW, dua penyakit yang tidak ada ubat. Yang pertama tua, yang kedua mati. Ataupun penyakit azali. Contoh, lahir-lahir buta, tak boleh kita celikkan. Lahir-lahir pekak, tak boleh kita bagi dengar. Pasal benda tu fitrah. Lahir-lahir memang bisu, tak boleh kita ubat. Pergilah ubat satu Malaysia pun, memang tak boleh bercakap budak tu. Memang fitrah lah. Sekarang niat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan usahaku pada malam ini mengabulkan segala hajat aku. Malam ni nuzul Al-Quran, yang mana doa kabul, kata Nabi SAW. Maka kita yakin dengan doa yang kita panjatkan tadi. Kita yakin setiap penyakit mesti ada ubat. Kita yakin Allah akan sembuhkan aku. Keyakinan ni sangat penting dan menjadi syarat untuk seseorang tu sembuh. Banyak orang dia was-was, dia tak yakin, memang tak sembuh lah sampai bila-bila. Subhanallah. Lepas tu niat dalam hati, dah lepas niat, zikir guna hati dengan kalimah Allah ataupun la ilaha illallah. Kosongkan minda, buang segala dunia dan isinya sekejap. Berharap sepenuhnya pada Allah, yakin sungguh-sungguh dengan Allah, pasrah kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau ada rasa sakit sangat, bagi tahu saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahil 'aliyyil 'azim, bismillahil ghafurus syakur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi arkik min kulli syai'i yuzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfik. Bismillahi arkik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, ya Allah. Jika ada kebatilan jin dan sihir dalam tubuhnya, ya Allah, binasakanlah, ya Allah. Jika ada yang lari ataupun tertinggal di rumah, ya Allah, heret mereka masuk dan binasakan semuanya, ya Allah. Permudahkanlah urusanku, ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bakhar ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. يا الله يا الله يا الله يا الله
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله ليس لها من دون الله كاشفا 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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين الله أكبر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو
عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله أما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون الله أكبر Okey, buka mata. Ada rasa apa-apa tak? Tak ada apa-apa tindak balas. Alhamdulillah. Gangguan tak ada lah. Okey. Sedang saya nak repair lutut dengan pinggang. Lutut dengan pinggang, bahu dengan pinggang. Okey. Kita repair kawasan bahu dulu. Sini yang sakit. Belah sini tak ada. Sudah tak ada. Okay. Saya tekan ni, saya nak check point dia dulu. Dia sampai dekat bawah ni Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Okey, kepala saya ingat sikit ke sini. Okey. Bismillah. Bismillah. Masya-Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. As'alullah azim wa rabbil ash'ud wa yashfi. Kalau frozen je tak apa, jangan sampai ke saraf. Oh ya. Kalau saraf tersepit tu jadi trouble tu. Itulah. Sakit. Bismillah.
اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. Sembuhkanlah jasad ini ya Allah. Ulang-ulang ya Allah, saraf-saraf ya Allah, sendi-sendi ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi sakit dia ada bisa tangan. Tangan saya jadi bisa. Abang pernah buat rumah tangan bisa? Okay, sekarang sakit lagi tak kat kawasan sini? Sakit. Dia sampai ke tangan dia punya ni. Kebas Kebas dia. Okay, faham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta izin pakai jari ya. Allahumma salli ala sayyidina. Wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. Wa iza batashtum jabbarin. لنرجمنكم ولنمسنكم من عذاب عليم. الله قل هو الله إن شاء الله قدر الأمر. قل هو الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. Sekarang buat bahu sini. Naikkan turun. Naik turun, naik turun. Okey, naik, turun, naik. Okey, lock kejap, naikkan paling tinggi, lock kejap. Tapi naik tiga pesakit, tiga trouble sakit dekat kawasan bahu. Sakit lagi tak? Kurang sikit. Kurang? Okey, lepas. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajri wa hadir. Allahu akbar. Wahai tulang belulang, wahai saraf-saraf, wahai sendi-sendi, dengan izin Allah pulih semula kalian. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada lagi sakit tak? Okey sikit. Ha? Okey. 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 Untuk pinggang dia kena baring. Okey, bantal letak sini agak menegak. Kepada sini boleh. Menegak.
Okey, nanti abang selimutkan. Okey. Okey, now. Mana gap je. Saya dulu zaman dia belajar tu jatuh bilik air kan. saya dulu hiking, main gym kan, macam-macam silat lah, apa breakdance lah. Rasa. Lepas tu bila berumur je, mulalah tempat yang kita pernah cedera tu kita tak pernah pergi ubud, biarkan. Jadi dia akan jadi kecederaan yang akan kekal kat situ lah. Pasal di healing tu dalam keadaan dia tak sembuh kan. Ada healing secara paksa. Dulu dah pernah masuk gel lah, tapi tak letak besi lah. Last sekali doktor masuk gel. Lepas tu kalau kena azab. Tapi jarang lah, dah jarang. Kalau tidak dulu kau kena memang tak boleh bangun. Sekali kena tak boleh gerak. Kena betulkan saraf, ada kap tu datang betulkan saraf balik. Tapi tengok takut dia tarik. Itu baru boleh jalan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fa'ari wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi arkik min kulli syai' yuzik min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yashfika. Bismillahi arkik. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia punya bisa tu terasa macam kita kena tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شرب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن لما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذا بطشتم جبار وإذا بطشتم جبار وإذا بطشتم جبار. Jadi kalau jatuh tu pergilah urut. Jangan biar. Ni gara-gara biar lah ni. Cedera tu, bila kita berumur tu, cedera tu akan, dia akan cedera ni. Dulu dia tahan. Badan kuat dulu. Naik 40 je, mula. 40 sen lah. Naik 40 je mula. 50 sen. Wah, jatuh bangun balik. Zaman udui dulu kan. Udui kan. Abang yang udui dulu kan. Okay, faham, ingat. Gym dataran segar ni lah. Kedai tepi tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah zatullah, la ilaha illallah sirullah, la ilaha illallah qudratullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai tulang belulang, wahai saraf-saraf, wahai sendi-sendi, dengan izin Allah, kembali pulih kalian seperti azali jasad ini dilahirkan. Ya Allah, Ya Kahar, Ya Jabbar, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Badi'is Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang Maha Kuat, Maha Perkasa, pinjamkan semula kekuatanmu, keperkasaanmu, Ya Allah, kepada jasad ini, Ya Allah, agar ia dapat beribadah sempurna kepadamu, Ya Allah. Izinkanlah, Ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi izama wa hiya ramim. Allahu akbar. Allahu akbar. Selalu buat pergerakan apa yang rasa sakit dekat belakang ni? Ada tak buat macam rukuk ke sujud ke ada rasa sakit? Ataupun mengangkat barang ke? Angkat barang. Angkat barang lah. Bel tu boleh buat kerja. Bel bungkung je. Nak menunduk tu memang sakit lah. Okey. Walaupun tunduk tak angkat barang. Betul. Okey. Jadi kita try Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi. Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Okey, dah selesai. Adik bangun. Cuba berdiri, cuba tunduk. Diri. Okey. Cuba tunduk. Macam rukuk tu dulu. Ada rasa. Adalah. Tunduk dulu. Okey. Okey, sekarang tangan pegang dekat lantai. Okey. Okey, naik, tegak balik. Tegak. Tegak sampai ke belakang macam tu. Okey. Okey, turun. Tangan pegang lantai. Ada rasa sakit lagi tak? Saya rasa kat sini yang sakit. Dekat? Sini. Saya punya belakang ni sakit. Tapi tak tahulah kenapa dekat sini yang masa lalu kat sini lah. Rasa macam angin ke tak tahulah. Tempat yang akak biasa sakit tu dah tak ada sakit? Tak ada. Okey, turun lagi sekali. Okey. Kepala tegak sikit. Okey. Okey, okey, naik. Okey. Ada rasa angin dekat mana? Dekat. Okey, akak pegang kayu ni akak letakkan. Dekat sini. Okey. Oh, dekat sini berikat belakang ni Okey. Sekejap Jadi slip disc, sakit lutut, sakit pinggang pun kita boleh buat. Cuma kita fokuskan kepada gangguan lah. Kalau dulu booking rawatan pergi rumah, orang semata-mata nak booking untuk slip disc saya tak pergi. Untuk gangguan saya pergi. Jadi kita ada pusat mudahlah. Kalau ada masalah slip disc ke lutut ke pinggang ke, boleh datang. Jauh-jauh pergi pun Satu Malaysia je lah. Allah. Sampai setahun tunggu. Okey. Okey, cuba tunduk. Okay. Tak ada. Ada sikit lagi? Ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Okey. Sekarang akak cuba buat macam ni. Okey. Sini. 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 Okey. Okey.
Ustaz. Okey, tak pun duduk. Okey, duduk. Duduk kejap. Duduk lunjur. Duduk berlunjur. Okey. Kaki ni naik sini. Sebelah. Tangan sini. Tolak badan. Ni kita punya ni dekat belakang ni. Okey, sini. Oh, sini. Ni tangan ni tolak kaki ke sini, badan kita pusing ke sana. Okey. Oh, sedapnya. Okey, lawan arus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Pusing pula kaki ni. Kaki ni, sidang. Sini. Okey, badan sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, lepas. Lurus kaki. Pegang sejauh yang boleh. Okey, 2. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Kangkangkan kaki sikit buka. Senaman ni nanti kena buat 3. Sini. Sebelah pegang sini. Mana yang dapat? Ada. Mana yang dapat? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, pusing. Sebelah sini pula. Sebelah sini. Tadi kat sini. Macam mana? Sini. Sini ke? Okey, sebelah pusing. Kalau kita nak senang sikit sini. Pegang. Sebelah lipatkan. Sini. Okey, sebelah lurus. Pegang sini. Tundukkan. Mana yang boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, pusing sebelah. Pegang ni. Yang ni. Silang. Ya Allah, meletup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Penutup dia last. Yang ni. Masa kira tu. Okey. Okey dah. Buat macam tu. Pertama, sini. Siapa yang ada sakit pinggang dia boleh amalkan. Pandang ke sana. Kita kepala pandang ke tepi, ke dinding sebelah sana. Pandang tegak. Okey. Kira 10. Yang ni buat 3 set nanti. Sebelah pula. Sini 3 set. Okey. Dan yang ni pun 3 set. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Buat balik. 3 set. Okey. Dan yang ketiga tadi. Sini. 1, 3 set. Yang ni pun sama. Sini. Kalau boleh kita dapat, kita jalankan atas. Ini 3. Dan penutup dia yang tadi. Okey, 3 set juga. Kalau boleh buat macam ni. Rapatkan kaki kita. Okey, tarik dalam sikit. Ni, tapak kaki bertemu tapak kaki. Tak apa, saya tunjuk dulu. Kalau tak dapat tak apa, nanti buat kat dinding. Rapatkan macam ni. Akak tekan ni. Ni dekat dinding je boleh. Kita tekan, bagi dia ada regangan balik. Selain kita buat rawatan, kita kena ada senaman juga untuk bagi dia meregang balik. Kalau bahu tak ada. Kalau bahu, sini je lah. Sini, tarik. Yang tak tahan tu kalau ni kadang bahu sampai ke tangan tu. Pusing. Boleh? Pusing depan, pusing belakang. Pasal kadang-kadang faktor juga bahu ni, selain kalau kes yang selain gangguan ni, kita duduk lama. Duduk lama. Pastikan akak buat sejam je, bangun, goyang-goyang, pusing-pusing tangan. Lepas tu, dah rasa lega sikit, baru main balik. Asal duduk lama. Saya kadang-kadang edit video lama-lama, baring pun, duduk pun, saya akan sakit atas ni. Ada tangan akan jadi kebas. Pasal kita, movement tu kita lock dia begitu lama. Perjalanan darah tu pun dia tak berapa best. Itu yang dia ada rasa current tu. Jadi insyaAllah, okay, Alhamdulillah, kita dah nampak akak ada perubahan. Akak ceritakan sikit perubahan yang akak rasa. Perubahan kira bila buat apa? Gerakan-gerakan tu dah tak ada rasa sakit dah. Alhamdulillah. Jadi syukur Alhamdulillah, ya. Kepada anda yang sakit, cepat-cepat buat rawatan. Pasal apa? Tak kira sakit fizikal ke mental ke, sakit gangguan ke. Bila kita berlama-lama dalam membiarkan gangguan ataupun sakit tu dalam tubuh kita, maka dia akan semakin parah lah. Mana ada sakit yang makin lama makin elok. Makin lama akan makin teruk. Jadi secepatnya kita buat rawatan mengikut apa yang kita sakit tu.
Kalau kita biar nanti bila dah lama dia makin parah lah. Contoh macam frozen shoulder ni, kalau tak dirawat, esok tak boleh angkat tangan. Dia ni esok tak rawat, esok boleh jadi lumpuh lah. Pasal tunjang badan kita adalah tulang sulbi kita, iaitu kita punya tulang belakang ni lah. Okay, bye.